Buy Now Pay Later dia punya requirement is agak rendah. Dari segi umur, dari segi income, you tak bagi tunjuk gaji pun dia dah bagi RM3,000 untuk you to spend. Pada pendapat Encik Faiz, adakah masih relevan diorang tu ambil credit card? Sebab bagi diorang macam sama je Buy Now Pay Later dengan credit card ni, dia punya fungsi dia. Credit card ni is something yang kalau my level, my age, kita orang banyak credit card, Buy Now Pay Later kurang. Tapi as I see new graduates dah bekerja, dia kadang-kadang credit card langsung tak ada, tapi Buy Now Pay Later banyak. Okay, so ni perbezaan antara access lah. So korang are more exposed to all these platforms. So kita orang pakai TikTok dengan Shopee, pakai credit card dulu, Buy Now Pay Later dah muncul kemudian. So macam kita tak apalah aku dah dekat kredit. Tapi untuk korang semua, macam saya cakap tadi, Buy Now Pay Later dia punya requirement is agak rendah. Dari segi umur, dari segi income, you tak bagi tunjuk gaji pun dia dah bagi RM3,000 untuk you to spend. Tapi that's the core point lah. RM3,000, even for me pun dapatlah RM9,000 kat Shopee. Dia akan gunakan data kita belanja dan dia akan bagi kau dapat RM9,000, kau dapat RM12,000. Tapi kalau you want more than that, nak RM30,000, RM50,000, RM100,000, jaranglah Buy Now Pay Later boleh bagi amount yang sebayar macam itu. Dari segi function memang nampak similar. Tapi dari segi kegunaan dia, kad kredit ni dia lebih banyak. Contoh kalau you pergi overseas, contohnya, you nak sewa kereta, selalunya you akan bagi kad kredit. You akan swipe kad kredit, dia akan hold lebih kad kredit dekat situ. So you jarang boleh pakai Buy Now Pay Later. So kegunaan kad kredit ni pun ada juga dalam bentuk EPP macam ada cerita tadi. Of course, kalau Buy Now Pay Later pun memang dah ada function tu. Tapi EPP ni dia nampak jelas sikit. You pergi kedai besar-besar macam Harvey Norman kononnya. You kata nak pakai EPP, insyaAllah dia akan ada that function. Untuk Buy Now Pay Later, depends on the kedai. So, tak salah untuk you ada dua-dua. Cuma the point is, you kena faham yang semua ni adalah kredit. Kredit yang you pinjam ni, you kena bayar balik, itu nombor satu. Dan kalau you tak plan dia betul-betul, you kena bayar balik sekali dengan profit atau interest to the bank. For some people, dia tak kisah. Tapi to me pula, seboleh-bolehnya, kalau kita boleh pakai that facility tanpa perlu bayar profit ataupun interest kepada bank, itu lagi baik. Dalam 10 orang yang ada kad kredit, kita kena jadi satu yang gunakan semua facilities tanpa perlu bagi keuntungan kepada bank. Itu I want to be that person.